projek kami, Eco Glow Candle, sebuah lilin aromaterapi yang dihasilkan daripada minyak masak terpakai. Projek ini membuktikan bahawa sisa dapur yang sering dianggap tidak berguna masih boleh diberi nilai baharu. Objektif projek ini ialah untuk mengurangkan pembuangan minyak masak terpakai yang boleh mencemarkan alam sekitar. Selain itu, projek ini bertujuan menghasilkan produk masa alam yang mempunyai nilai yang komersial. Pada masa yang sama, projek ini meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan mengitar semula sisa kepada produk yang lebih bermanfaat. Sebelum memulakan proses pembuatan, mari kita kenali bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, kita ada palm wax untuk menghasilkan lilin yang lebih kukuh. Terusnya, kita ada minyak masak terpakai sebagai bahan utama. Essential oil bagi memberikan aroma yang menyenangkan. Kita ada sumbu dan bekas kaca terpakai, arang, penapis kain dan bekas tahan haba. Setelah semua bahan disediakan, kita boleh memulakan proses pembuatan Eco Glow Candle. Jom kita masuk kepada langkah pembuatan produk. Yang pertama, pengumpulan minyak masak terpakai. Seterusnya, penapisan awal, rawatan menggunakan arang aktif, penyediaan campuran lilin, penyediaan bekas, menuang campuran, proses penyejukan, pengujian produk dan akhir sekali, produk siap. Proses penghasilan lilin aromaterapi ini dimulakan dengan merendam minyak masak terpakai bersama arang aktif selama 24 jam. Langkah ini bertujuan untuk membantu mengurangkan bau serta menyerap kekotoran yang terdapat dalam minyak. Seterusnya, minyak ditapis menggunakan penapis kain bagi mengasingkan arang aktif dan juga sisa makanan. Proses penapisan diulang sehingga minyak menjadi lebih bersih dan juga jernih. Sebelum campuran lilin disediakan, sumbu dilekatkan pada dasar bekas kaca menggunakan sedikit cairan lilin bagi memastikan kedudukannya kekal tegak dan juga stabil. Sukap palm wax sebanyak 100 gram. Palm wax kemudian dimasukkan ke dalam bekas tahan haba sebelum dicampurkan dengan minyak masak terpakai yang telah ditapis. Sukap minyak masak terpakai. Masukkan minyak dan kacau sehingga sebati. Seterusnya, kita tak ada air dalam jug. Tuang air tersebut dalam periuk. Sementara itu, air dipanaskan di dalam periuk menggunakan api sederhana sehingga mendidih. Bekas yang mengandungi campuran palm wax dan minyak diletakkan ke dalam periuk menggunakan kaedah double boiling. Kaedah ini membolehkan campuran dipanaskan secara tidak langsung bagi mengelakkan palm wax daripada terbakar. Campuran dikacau secara perlahan sehingga palm wax cair sepenuhnya dan bercampur rata dengan minyak masak terpakai. Selepas itu, bekas diangkat daripada haba dan dibiarkan seketika sebelum beberapa titisan essential oil ditambah bagi menghasilkan aroma yang menenangkan. Seterusnya, masukkan beberapa titis essential oil bagi menghasilkan aroma yang sangat menenangkan. Campuran kemudian dikacau sehingga sebati. Campuran lilin yang telah siap dituangkan ke dalam bekas kaca kita semula yang telah dipasang sumbu. Akhir sekali, lilin dibiarkan pada suhu bilik sehingga sejuk dan mengeras sepenuhnya. Hasilnya, sebuah lilin aromaterapi lestari berjaya dihasilkan daripada minyak masak terpakai. Produk ini bukan sahaja mesra alam, malah berpotensi untuk dikomersialkan sebagai produk inovasi yang bernilai. Inilah Eco Glow Candle, hasil inovasi kami yang mengubah minyak masak terpakai menjadi lilin aromaterapi mesra alam. Dengan reka bentuk yang ringkas dan kemas, produk ini sesuai dijadikan hiasan di pelbagai ruang. Apabila dinyalakan, Eco Glow Candle menghasilkan cahaya yang lembut serta aroma yang memberikan suasana lebih tenang dan selesa. Setiap hasilkan dengan teliti bagi memastikan kualiti, fungsi dan nilai estetika produk. Usaha yang kemas menjadikan Eco Glow Candle sesuai dijadikan hadiah atau dipasarkan kepada pengguna. Eco Glow Candle membuktikan bahawa sisa juga mampu menjadi sesuatu yang bernilai. Kami berharap projek ini dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk mengurus sisa dengan lebih bertanggungjawab dan juga berani menghasilkan inovasi yang memberi manfaat kepada alam sekitar. Perubahan besar bermula daripada tindakan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.